Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 4 dan akan membentangkan mengenai tugasan 2 JPPB 1092. Oleh itu, saya akan memperkenalkan dahulu ahli kumpulan saya. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Affan bin Rashid. Rakan saya, Muhammad Afiq bin Azmi. Dan seorang lagi, Farah Arisha binti Azhar. Jadi, saya akan bagi pengenalan dahulu, yang mana PPPM 2013 hingga 2025 merupakan pelan induk yang menjadi panduan utama sistem pendidikan di Malaysia, yang mana pelan ini menekankan pembentukan insan yang seimbang daripada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan hari ini tidak lagi berfokus kepada peperiksaan semata-mata, tetapi hari ini pembinaan potensi murid sangat penting secara menyeluruh agar mereka mampu bersaing pada peringkat global. Oleh itu, saya akan tunjukkan kepada anda isi kandungan, yang di mana yang pertama, saya akan membahas aspirasi pendidikan dalam PPPM 2013 hingga 2025. Seterusnya ada hala 7 pendidikan di Malaysia. Yang ketiga, implikasi terhadap pembentukan guru berjiwa pendidik. Oleh itu, saya akan terangkan dahulu mengenai aspirasi pendidikan. Konsep aspirasi. Aspirasi merupakan matlamat jangka panjang pendidikan di negara kita, yang mana ia berasaskan falsafah pendidikan kebangsaan. Ia menekankan pembangunan holistik murid, kualiti sistem setaraf antarabangsa dan pembentukan modal insan abad ke-21. Jadi, mari kita teruskan. Yang pertama, kita ada aspirasi murid, yang mana kita dapat melihat di sini ada 6 elemen yang saya akan bahas satu persatu nanti. Elemen yang pertama adalah pengetahuan, yang di mana penguasaan literasi dan numerasi, kefahaman merentas bidang ilmu. Poin ini menjelaskan bahawa kita bukan hanya sekadar menghafal fakta, tetapi kita dikarenakan itu pembelajaran sepanjang hayat, yang bermaksud kita bukan sekadar menghafal fakta, tetapi bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Poin yang kedua adalah kemahiran berfikir, yang mana ada kebat. Kemahiran berfikir aras tinggi, yang mana murid dapat menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu benda ataupun perkara. Sebagai contoh, guru boleh menyuruh murid untuk merancang sesuatu program, seperti program kita semula. Daripada program itu, murid dapat mengasah kemahiran merancang, menilai dan mencipta sesuatu yang baru. Elemen seterusnya adalah kemahiran memimpin, yang mana murid perlu mempunyai komunikasi yang berkesan, kerja berpasukan dan keyakinan diri. Perkara ini dapat diasah dalam aktiviti uniform, kelab persatuan dan sukan permainan, yang mana kita akan pandai dalam mengenal pasti masalah, mendengar pendapat orang lain
dan merancang sesuatu aktiviti. Kepimpinan tidak terhad untuk mereka yang berjawatan sahaja, tetapi perkara ini lebih kepada dapat mempengaruhi individu untuk melakukan hal yang positif. Elemen yang seterusnya adalah kemahiran dui bahasa, yang mana seperti yang kita tahu, kita di Malaysia menggunakan bahasa Melayu. Jadi, penguasaan fasa sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan. Murid juga perlu mengetahui bahasa Inggeris kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa antarabangsa. Contohnya, murid tersebut pergi ke luar negara, yang mana di sana dia boleh menggunakan bahasa Inggeris untuk berkomunikasi dengan warga asing. Bahasa tambahan pula adalah merupakan galakan untuk mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa Arab, bahasa Cina atau bahasa Tamil. Elemen yang seterusnya adalah etika dan kerohanian, yang mana di Malaysia perlu melahirkan generasi yang berilmu dan berakhlak. Jadi, kita perlu mempunyai pegangan agama yang kukuh. Apabila kita mempunyai pegangan agama yang kukuh, integriti dan nilai murni dapat dicetuskan, seperti empati dan hormat. Kita sebagai bakal guru perlulah menjadi model kepada murid-murid untuk mempunyai akhlak yang baik. Elemen yang terakhir, kita sebagai rakyat Malaysia perlulah bangga menjadi warganya. Oleh itu, kita perlulah menghormati kepelbagaian kaum, yang mana kita aktiviti seperti menyambut Hari Kemerdekaan dapat menarik minat, dapat meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan murid. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai aspirasi yang kedua, iaitu aspirasi sistem pendidikan di negara kita. Yang mana kita dapat lihat bahawa ada 5 elemen dalam aspirasi sistem pendidikan di negara kita. Oleh itu, saya akan menerangkan satu persatu elemen yang ada. Elemen yang pertama adalah akses, yang mana kanak-kanak berhak mendapat pendidikan yang sama. Yang mana kita dapat lihat di Malaysia tertubuhnya sekolah pendidikan khas dan sekolah di luar bandar. Oleh itu, ini adalah bukti bahawa negara kita berkomitmen untuk memastikan tiada murid yang tercicir dalam pendidikan tanpa memandang status ekonomi dan lokasi. Elemen yang kedua adalah perpaduan. Jadi, di Malaysia, sekolah semua kaum akan ditempatkan di dalam satu sekolah, yang mana ada setengah sekolah mempunyai Melayu, kaum Cina dan kaum India, yang mana perkara ini dapat mengeratkan hubungan sesama rakyat Malaysia. Sekolah boleh menyatukan kepelbagaian kaum ini melalui aktiviti kurikulum seperti unit beruniform dan kelab persatuan. Elemen yang seterusnya adalah kualiti, yang mana di Malaysia standard setaraf antarabangsa, contohnya yang mana pendidikan di Malaysia perlulah mempunyai guru yang berkualiti tinggi untuk berdaya saing melawan pendidikan di negara lain.
Elemen yang keempat adalah kecekapan. Perkara ini menerangkan bahawa pengurusan sumber perlulah menggunakan cara yang berkesan, yang mana kita memaksimumkan keupayaan teknologi untuk menyimpan data murid dan mengetahui perkembangan murid-murid pada generasi kini. Elemen yang terakhir adalah equity. Equity merupakan keadilan yang mana pihak sekolah perlu memberi bantuan kepada murid yang lemah dengan mencipta kelas pemulihan, yang mana di dalam sana murid dapat memperoleh ilmu yang lebih banyak dan dapat menyeimbangi keadaan di kelasnya. Sekian sahaja dari saya. Saya akan serahkan perbincangan ini kepada kawan saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan Hala Tuju Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 digubal sebagai satu dokumen dasar utama bagi memacu transformasi sistem pendidikan negara ke arah yang lebih berkualiti, inklusif dan bertaraf antarabangsa. Pelan ini menjadi panduan menyeluruh kepada semua pihak berkepentingan termasuk guru pentadbir sekolah, ibu bapa dan masyarakat dalam memastikan pendidikan di Malaysia mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi serta menilai sahsiah yang kukuh. PPPM bukan sahaja menumpukan kepada pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut memberi perhatian kepada pembangunan karakter, kemahiran sosial, penggunaan teknologi dan peningkatan profesionalisme guru agar sistem pendidikan kekal relevan dengan perubahan zaman. Hala tuju yang pertama iaitu melahirkan insan yang seimbang. Pendidikan di Malaysia berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembentukan insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Hal ini bermaksud pendidikan tidak hanya menumpukan kepada kecemerlangan akademik, tetapi juga membentuk pelajar yang mempunyai akhlak yang baik, nilai murni dan jati diri yang kuat. Murid digalakkan untuk membina keyakinan diri, semangat berdikari serta kesedaran terhadap tanggungjawab sebagai individu dan anggota masyarakat. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja cemerlang dalam pembelajaran, tetapi juga mampu mengawal emosi, menghormati orang lain dan membuat keputusan yang bijak dalam kehidupan. Pembangunan secara menyeluruh ini penting bagi memastikan mereka mampu menjadi warga negara yang berintegriti, beretika dan menyumbang kepada kesejahteraan negara pada masa hadapan. Hala tuju yang kedua iaitu menekankan pendidikan yang holistik. PPPM menitik beratkan pendidikan yang bersifat holistik iaitu pembangunan potensi individu secara menyeluruh dalam pelbagai aspek kehidupan. Selain pencapaian akademik, murid digalakkan menyertai aktiviti kokurikulum, sukan, kesukarelawanan dan program kepimpinan bagi mengembangkan bakat serta kemahiran sosial mereka. Pendekatan pendidikan holistik membantu pelajar menjadi lebih seimbang dan matang dalam menghadapi cabaran kehidupan. Mereka bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga mampu berkomunikasi dengan baik, bekerjasama dalam kumpulan, menghormati kepelbagaian budaya serta mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Ini amat penting dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia yang memerlukan individu yang mampu hidup secara harmoni dan saling memahami antara satu sama lain. Hala tuju yang ketiga pula iaitu menguasai kemahiran abad ke-21. Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, sistem pendidikan perlu melengkapkan murid dengan kemahiran abad ke-21 agar mereka mampu bersaing di peringkat global. PPPM menekankan penguasaan kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi yang dikenali sebagai elemen 4C. Kemahiran ini membantu pelajar berfikir secara mendalam, menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan serta menghasilkan idea-idea baru yang inovatif.
Selain itu, kebolehan berkomunikasi dan kerjasama dalam kumpulan amat penting dalam dunia pekerjaan masa kini yang semakin kompleks dan berasaskan teknologi. Dengan penguasaan kemahiran ini, murid akan lebih bersedia menghadapi perubahan dan cabaran masa depan. Hala tuju yang keempat pula, memperkasa profesionalisme keguruan. Guru merupakan elemen terpenting dalam memastikan kejayaan sesuatu sistem pendidikan. Oleh itu, PPPM memberi penekanan yang besar terhadap peningkatan profesionalisme guru melalui latihan berterusan, kursus peningkatan kemahiran dan pembangunan kompetensi. Guru yang berpengetahuan luas, kreatif dan berdedikasi mampu menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik, berkesan dan bermakna. Mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing, memberi motivasi serta membentuk sahsiah murid. Apabila kualiti guru dipertingkatkan, kualiti pendidikan secara keseluruhan juga akan meningkat. Yang kelima, penguasaan kandungan kurikulum oleh guru. Penguasaan kandungan mata pelajaran yang mendalam oleh guru sangat penting bagi memastikan penyampaian ilmu berlaku secara jelas, tepat dan sistematik. Guru yang memahami isi kandungan dengan baik mampu menerangkan konsep yang sukar dengan cara yang mudah difahami serta mengaitkan pembelajaran dengan situasi kehidupan sebenar. Selain itu, penguasaan yang kukuh membolehkan guru menjawab persoalan murid dengan yakin, memberi contoh yang relevan dan membimbing pelajar memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam. Ini akan meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran dan membantu mereka mencapai prestasi yang lebih baik. Yang keenam, menghayati nilai dan etika keguruan. Guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga berperanan sebagai pembimbing, pendidik dan contoh teladan kepada murid. Oleh itu, penghayatan nilai murni dan etika keguruan amat penting dalam profesi ini. Guru perlu menunjukkan sikap bertanggungjawab, sabar, adil dan prihatin terhadap keperluan pelajar. Apabila guru mempamerkan akhlak yang baik, murid akan mencontohi tingkah laku tersebut dalam kehidupan seharian. Ini membentuk generasi yang berdisiplin, menghormati orang lain dan mempunyai nilai moral yang tinggi. Nilai-nilai ini penting dalam usaha melahirkan masyarakat yang harmoni dan berakhlak mulia. Yang ketujuh, penggunaan teknologi digital secara beretika. PPPM turut menekankan kepentingan integrasi teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan teknologi seperti komputer, internet, aplikasi pembelajaran dan platform digital menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik dan mudah diakses. Namun begitu, penggunaan teknologi perlu dilakukan secara beretika dan berhemah. Murid perlu dibimbing agar menggunakan teknologi untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk perkara yang boleh menjejaskan disiplin atau nilai moral. Dengan penggunaan yang betul, teknologi mampu meningkatkan kualiti pembelajaran serta membantu murid memperoleh maklumat dengan lebih cepat dan luas. Yang ke-8, membentuk pembelajaran yang bermakna. Sistem pendidikan kini memberi fokus kepada pembelajaran yang bermakna, iaitu pembelajaran yang bukan sekadar menghafal fakta tetapi memahami konsep dan mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar. Pembelajaran bermakna berlaku apabila murid dapat menghubung kaitkan pengetahuan baharu dengan pengalaman harian mereka. Pendekatan ini membantu murid berfikir secara lebih mendalam, meningkatkan minat terhadap pelajaran dan menjadikan ilmu yang dipelajari lebih kekal dalam ingatan. Apabila murid memahami kepentingan sesuatu ilmu, mereka akan lebih terdorong untuk belajar secara aktif dan berterusan. Secara keseluruhannya, Hala 7 Pendidikan Malaysia melalui PPPM 2013-2025 bertujuan mentransformasikan sistem pendidikan agar lebih berkualiti, menyeluruh dan relevan dengan keperluan semasa. Penekanan terhadap pembangunan insan seimbang, pendidikan holistik, penguasaan kemahiran abad ke-21, peningkatan profesionalisme guru serta penggunaan teknologi digital menjadi asas kepada pembentukan generasi yang berilmu dan berdaya saing.
Melalui pelaksanaan pelan ini, diharapkan sistem pendidikan Malaysia mampu melahirkan individu yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki nilai moral yang tinggi, kemahiran yang relevan serta mampu menyumbang kepada pembangunan negara dan bersaing di peringkat global. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang implikasi terhadap pembentukan guru yang berjiwa pendidik. Implikasi pertama ialah guru berperanan sebagai pendidik yang holistik. Selaras dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 dan falsafah pendidikan kebangsaan, peranan guru tidak terhad kepada penyampaian ilmu akademik semata-mata. Malah, ia melibatkan pembentukan murid secara menyeluruh yang merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru berjiwa pendidik memahami bahawa kejayaan murid tidak boleh diukur hanya melalui pencapaian keperasaan, tetapi turut merangkumi pembentukan tazkiyah, nilai moral, disiplin, akhlak serta kesejahteraan emosi murid. Oleh itu, guru perlu peka terhadap latar belakang, keperluan dan potensi individu murid agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara inklusif dan berkesan. Selain itu, guru juga berperanan sebagai contoh teladan yang baik dalam tingkah laku, tutur kata dan tindakan seharian. Nilai seperti kejujuran, tanggungjawab, kesabaran dan empati perlu dipamerkan oleh guru kerana murid cenderung mencontohi sikap dan perlakuan guru. Jelaslah bahawa guru berjiwa pendidik memainkan peranan penting dalam melahirkan generasi yang seimbang, bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki jati diri yang kukuh serta nilai kemanusiaan yang tinggi. Implikasi kedua ialah keperluan guru menguasai kemahiran abad ke-21. PPM menegaskan bahawa sistem pendidikan negara perlu melahirkan murid yang mampu bersaing dalam dunia global yang dinamik, kompleks dan berasaskan teknologi. Sehubungan itu, guru berjiwa pendidik perlu menguasai kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti, kolaborasi dan komunikasi bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran yang relevan dengan keperluan semasa. Guru tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada kaedah pengajaran tradisional yang bersifat sahala. Sebaliknya, perlu merancang pembelajaran yang aktif, interaktif dan berpusatkan murid. Sebagai contoh, guru boleh menggalakkan perbincangan kumpulan, aktiviti penyelesaian masalah dan pembelajaran berasaskan projek. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja memahami isi pelajaran, malah dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi sebenar serta membina kemahiran insaniah yang penting untuk masa hadapan. Oleh itu, penguasaan kemahiran abad ke-21 oleh guru menjadi asas penting dalam pembentukan guru berjiwa pendidik yang berkesan dan relevan. Implikasi ketiga ialah pemerkasaan profesionalisme keguruan. PPM menuntut guru sentiasa meningkatkan kecekapan, pengetahuan dan kemahiran sejajar dengan perkembangan pesat dalam dunia pendidikan. Guru berjiwa pendidik mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dengan menghadiri kursus, bengkel, latihan profesional dan program pembangunan kendiri. Selain itu, guru juga perlu sentiasa membuat refleksi terhadap amalan pengajaran bagi menilai keberkesanan kaedah yang digunakan serta mengenal pasti ruang penambahbaikan. Sikap profesional turut merangkumi kesediaan guru menerima perubahan, inovasi dan pembaruan dalam sistem pendidikan. Guru yang berjiwa pendidik tidak selesa berada dalam zon selesa. Sebaliknya, sentiasa berusaha memperbaiki amalan pengajaran demi meningkatkan kualiti pembelajaran murid. Justru, profesionalisme keguruan menjadi tunjang utama dalam melahirkan guru yang berintegriti, berilmu, beretika dan berdedikasi.
Implikasi keempat ialah kecekapan komunikasi dan hubungan kemanusiaan. PPPM menekankan bahawa komunikasi berkesan merupakan elemen penting dalam menyampaikan idea serta membina pembelajaran yang bermakna. Guru berjiwa pendidik perlu berkomunikasi secara jelas, beretika dan penuh empati dengan murid. Hubungan yang baik antara guru dan murid mampu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, selesa dan kondusif, sekaligus meningkatkan motivasi serta keyakinan murid untuk belajar. Di samping itu, guru juga perlu menjalinkan komunikasi profesional dengan rakan sekerja dan ibu bapa bagi memastikan perkembangan murid dapat dipantau secara menyeluruh. Upaya mendengar, memahami dan menghormati pandangan orang lain mencerminkan nilai kemanusiaan yang tinggi dalam profesion keguruan. Oleh itu, kecekapan komunikasi bukan sahaja meningkatkan keberkesanan pengajaran, malah memperkukuhkan peranan guru sebagai pendidik yang prihatin dan berjiwa besar. Implikasi kelima ialah penggunaan teknologi digital secara beretika. PPPM menggalakkan penggunaan teknologi digital bagi memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan keperluan pendidikan abad ke-21. Guru berjiwa pendidik bukan sahaja perlu mahir menggunakan teknologi seperti PowerPoint, Canva, video interaktif dan platform pembelajaran yang digital, malah menggunakannya secara beretika dan bertanggungjawab. Penggunaan teknologi yang terancang dan berkesan dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif serta meningkatkan kefahaman murid. Dalam masa yang sama, guru berperanan mendidik murid tentang literasi digital, keselamatan cyber dan etika penggunaan teknologi supaya murid menjadi pengguna teknologi yang berhemat. Hal ini membuktikan bahawa teknologi bukan sekadar alat bantu mengajar, tetapi medium penting dalam membentuk generasi berpengetahuan, berdaya saing dan beretika. Implikasi keenam ialah pengukuhan nilai dan sasiah murid secara berterusan. Selaras dengan aspirasi PPPM dan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, pendidikan bukan sekadar pemindahan ilmu, tetapi satu proses pembentukan insan yang berakhlak mulia dan berjati diri. Guru berjiwa pendidik perlu menyepadukan elemen penting atau ilmu murni seperti hormat menghormati, toleransi, amanah dan semangat patriotisme dalam setiap sesi pengajaran. Penerapan nilai ini boleh dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui aktiviti pembincangan, kajian kes, simulasi dan contoh situasi kehidupan yang sebenar. Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, guru juga berperanan memupuk perpaduan dan keharmonian antara kaum melalui pendekatan inklusif dan sensitif budaya. Justru, pengukuhan nilai dan sia-sia menjadikan implikasi penting dalam melahirkan generasi yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berintegriti dan berakhlak tinggi. Implikasi ketujuh ialah peranan guru sebagai pemimpin instruksi dalam bilik darjah. PPPM menekankan kepentingan kualiti pengajaran sebagai faktor utama meningkatkan keberhasilan murid. Guru berjiwa pendidik bukan sekadar menyampaikan isi pelajaran tetapi berperanan merancang strategi, menetapkan hala tuju pembelajaran dan membimbing murid mencapai objektif yang ditetapkan. Guru perlu jelas serta standard pembelajaran serta memastikan setiap aktiviti yang dirancang selari dengan hasil pembelajaran. Selain itu, guru juga bertindak sebagai pembimbing dan motivator yang memberi dorongan kepada murid agar berusaha mencapai kecemerlangan. Kepimpinan instruksional yang berkesan mampu meningkatkan disiplin, fokus dan komitmen murid dalam pembelajaran.